ringkas dan padat sebentar tadi. Diharapkan setiap usaha yang Tuan telah nyatakan sebentar tadi dapat membentuk persekitaran sekolah yang lebih selamat selepas ini. Okey, sama-sama. Okey, saya menyeru seluruh pihak termasuklah ibu bapa, guru-guru serta pelajar supaya berganding bahu untuk membanteras isu ini. Dr. Ashraf Wajdi berkata, sekiranya terdapat pelajar yang membuli, kita perlu mengambil tindakan segera. You touch, you go. Okey, terima kasih. Baiklah, setelah mendengar pandangan daripada Tuan Amar Hakim selaku pengetua sekolah ini, kini bersama saya Puan Fatihah Alia selaku kaunselor sekolah ini. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk memberi pandangan tentang isu buli ini. Terima kasih juga atas jemputan, dan saya juga berbesar hati untuk menerangkan tentang peranan seorang kaunselor dalam isu buli ini. Puan, kita semua tahu pihak sekolah telah melancarkan pelbagai program seperti yang dibincangkan oleh pengetua sebentar tadi. Namun dari sudut kaunseling, bagaimana cara untuk membantu pelajar iaitu mangsa buli dan perilaku buli? Maksud saya, bagaimana ingin membantu mangsa buli dan pembuli untuk mereka tidak melakukan sebarang aktiviti buli di sekolah ini? Baiklah, sebagai seorang kaunselor, tugas kami bukan sahaja untuk mendengar aduan murid-murid, tetapi kami juga berperanan untuk memahami emosi pelajar dan memahami sebarang tingkah laku mereka yang menjurus kepada tingkah laku buli tersebut. Jadi contohnya kepada mangsa, kami akan bantu untuk menaikkan keyakinan diri mereka untuk agar mereka tidak berasa tidak takut dan agar mereka berasa lebih yakin untuk datang ke sekolah. Seterusnya kepada pelaku, kami akan mengkaji setiap latar belakang agar kami dapat tahu apakah faktor yang menyebabkan mereka berasa untuk membuli orang-orang yang lebih lemah daripada mereka. Oh, jadi kaunselor ni bukan hanya membantu mangsa tetapi membantu juga pelaku untuk berubah. Betul ke begitu, Puan? Ya, perkara itu sangatlah betul. Kerana kami berpendapat bahawa setiap pelajar mempunyai lebih daripada satu peluang, dan saya percaya bahawa melalui bimbingan secara empati dan emosi dapat mengubah pelajar tersebut untuk menjadi seseorang yang lebih bagus. Kerana pembuli ni kemungkinan besar mereka mengalami masalah daripada masalah keluarga, masalah daripada segi rakan sebaya, dan saya percaya bahawa apabila kita membetulkan cara pemikiran mereka dan tingkah laku mereka daripada segi itu, maka mereka akan menjadi seseorang yang lebih bagus dan akhirnya boleh menjadi teladan kepada pelajar-pelajar lain. Menarik. Dari pemerhatian Puan sendiri, apakah cabaran utama untuk menangani kes buli di sekolah? Bagi saya, cabaran yang paling besar yang saya hadapi ialah masalah pelajar yang malu untuk bersuara. Kebanyakan mangsa ataupun saksi memilih untuk berdiam diri sahaja apabila menyaksikan atau mengalami buli itu sendiri, kerana mereka takut pembulian tersebut akan menjadi lebih teruk ataupun mereka akan menjadi mangsa yang seterusnya. Oleh itu, telah menjadi tugas kaunselor untuk mewujudkan suasana yang selamat dan agar pelajar boleh mempercayai kami untuk memberitahu tentang isu-isu yang mereka hadapi agar kami dapat mengambil langkah untuk membanteras perkara ini daripada melarat. Terima kasih, Puan, atas perkongsian yang amat menyentuh hati sebentar tadi. Semoga usaha pihak kaunselor dan seluruh warga sekolah ini akan membentuk persekitaran yang harmoni dan bebas daripada gejala buli. Terima kasih, saya juga berharap begitu. Sekian sahaja sesi temu ramah kita pada hari ini. Semoga segala yang telah dicurahkan oleh semua guru-guru di sini akan memberikan kesedaran yang menyeluruh kepada semua rakyat Malaysia. Terima kasih.
Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya wartawan Amma dan hari ini saya berpeluang untuk menemu ramah seorang guru bagi kelas tingkatan 3 Cemerlang dan saya bersama dengan Cikgu Syuhada untuk membincangkan tentang isu yang hangat, iaitu isu buli di sekolah. Terima kasih dan selamat datang Cikgu kerana sudi bersama saya pada hari ini. Baiklah, sama-sama. Saya amat berbesar hati kerana diberi peluang untuk memberikan pandangan tentang isu buli di zaman sekarang ni lah. Baiklah Cikgu, pertama sekali, boleh Cikgu beritahu kepada penonton apakah yang dimaksudkan dengan buli? Yalah, buli merupakan perbuatan fizikal yang menyakiti orang lain seperti menolak, memukul seseorang tersebut. Itu dikira buli. Buli juga boleh berlaku di media sosial, iaitu kita panggil sebagai buli cyber. Sebarang tindakan yang menyebabkan seseorang itu berasa malu, berasa takut, berasa gemetar untuk hadir ke sekolah dikira sebagai buli. Oh, maknanya buli ni boleh berlaku dalam pelbagai bentuk lah ya Cikgu. Okey, soalan saya seterusnya, dalam pengalaman Cikgu sebagai guru kelas, Cikgu pernah ke berdepan dengan isu buli ini? Baiklah, selama saya berada di sekolah ini, saya telah mengajar sekitar 25 tahun. Jadi saya pernahlah terlibat dalam isu buli ini. Pelajar tersebut menggunakan cara buli secara halus, iaitu mereka mengejek, mereka memulaukan pelajar tersebut atau menyisihkan pelajar tersebut secara drastis. Maksudnya mereka tidak kawan, mereka tidak masa rehat diorang tak akan ajak kawan ni. Jadi pelajar tersebut berasa malas ke sekolah, dia rasa takut untuk ke sekolah. Jadi bila saya dapat tahu pelajar tersebut telah disisihkan, jadi saya akan memanggil kedua-dua belah pihak, kedua-dua pelajar tersebut untuk berbincang secara tenang dan berhemah supaya mereka tidak merasa dipaksa ataupun mereka tidak rasa takut untuk menceritakan kejadian sebenar. Selepas itu, saya juga akan melaporkan kepada guru kaunselor ataupun guru disiplin untuk tindakan selanjutnya. Yang penting kita kena cepat bertindak supaya perkara tersebut tidak menjadi lebih teruk. Sebagai contoh, pelajar tersebut akan mengalami penyakit anxiety, rasa takut dan sebagainya. Betul tu Cikgu. Kadang pelajar-pelajar yang dibuli ini, dia takut untuk melaporkan bahawa diri dia itu dibuli, kerana apabila dia melapor, dia akan diugut oleh pembuli tersebut. Jadi, soalan saya, apakah nasihat Cikgu kepada pelajar yang menjadi mangsa buli ini? Baiklah, nasihat saya kepada mangsa buli tersebut, awak jangan takut dan jangan gemetar untuk melaporkan kepada ibu bapa ataupun guru. Sekolah sentiasa ada untuk melindungi pelajar supaya mereka kekal berasa semangat untuk datang ke sekolah, semangat, gembira untuk menimba ilmu demi mencapai kecemerlangan yang diingini. Jadi pelajar tersebut jangan pernah berasa lemah ketika melaporkan perkara tersebut. Wah, itu satu nasihat yang baik. Baiklah Cikgu, sebagai guru kelas, apakah langkah yang Cikgu ambil untuk mengelakkan isu buli ini berlaku dalam kelas Cikgu sendiri? Baiklah, bagi saya, langkah yang saya akan ambil untuk mengatasi buli ini, pertama sekali saya akan sentiasa tanamkan nilai empati dan menghargai dalam kalangan pelajar. Saya juga setiap minggu saya juga akan mengadakan perbincangan tentang nilai budi seperti tolong menolong, saling menghargai,
kepada semua pelajar. Baiklah, sebagai seorang guru juga saya akan pastikan semua pelajar berasa diterima oleh guru tanpa mengira latar belakang mereka. Apabila guru bertindak secara adil sama antara semua pelajar, mereka akan kurang cenderung untuk membuli pelajar. Contohlah, apabila saya ni sentiasa berbual ataupun sentiasa menyoal seorang pelajar saja, pelajar lain akan berasa dipulaukan atau disisihkan oleh guru. Mereka akan berasa mereka akan bertindak untuk membuli rakan yang disayangi oleh guru tersebut. Itu adalah salah satu kejadian buli yang berlaku di sekolah inilah. Saya sangat setuju dengan cikgu. Okey, sebelum kita akhiri temu ramah ini, apakah pesanan cikgu untuk seluruh pelajar di luar sana? Baiklah, pesanan saya singkat saja. Berhentilah membuli dan jadilah seorang pelajar yang berakhlak mulia. Jangan jadikan keseronokan kita sebagai bahan gurauan orang lain. Jikalau awak sebagai pembuli ingin terlihat hebat di mata orang, jadilah hebat di bidang lain. Contohnya bidang akademik, bidang kurikulum ataupun kemahiran-kemahiran yang awak mempunyai, awak ada. Kalau contoh awak ni merupakan seorang yang mahir dalam bertukang, awak boleh boleh menceburi di bidang kualifikasional dan sebagainya. Awak tidak perlu pun menjadi seorang pembuli untuk terlihat hebat. Banyak lagi cara untuk awak menonjolkan diri. Saya tahu awak sebagai pembuli ini bukan sengaja, bukan tiba-tiba lahir tu menjadi seorang pembuli. Awak pun mempunyai satu asbab yang melahirkan diri awak itu sebagai pembuli. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih Cikgu Syuhada atas perkongsian yang penuh bermakna ini. Semoga perkongsian ini dapat membuka mata seluruh pihak supaya dapat menghentikan isu buli ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi menghadiri wawancara ini. Sekian daripada saya, Wartawan Amal.